Dah, agak lepas sikit. Masuk 3-3. Boleh. Dah, ya boleh. Pertama, jerat ataupun makanan. Kedua, api. Ketiga, perlindungan. Okey, yang ni kita pergi yang jerat dulu. Untuk sumber makanan kita. Kat sini, untuk jerat, saya akan beritahu perangkap, perbezaan jerat. Lepas tu sedikit pendedahan untuk tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan untuk kegunaan kita. Jelas? Jelas. Okey, kau sedia? Bergerak ke kiri. Cakap di kanan bagi kiri kan. Macam puteri tu. Cara hidupkan api tanpa menggunakan mancis dan leta. So dekat hutan tu, kalau kita tak ada peralatan tempur ataupun tak ada peralatan yang apa saja, macam ada kisah perempuan yang sesat selama beberapa hari. Ada dengar tak? Sebelum ni harus difikir dengan kisah yang jerat dengan punduk. Malam kat situ, kita akan pergilah ke sana. Kat sini, ni ada lelaki.